Hi guys, welcome back to my channel. Iki dari sini. So hari ni kita akan main game Rider Defense lagi. So hari ni Iki dapat Mythical baru, iaitu Mythical Giant Guardian. Macam tu. Siapa mau rasa, jom kita review. So hari ni kita akan review mythic baru, iaitu Titan Guard. Titan Guard ni Iki dah enchant, kita dapat clock speed. Lepas tu Iki dah upgrade dia punya ni, apa ni, dia punya ni apa nama dia, start dia B dan AD tu kita dapat yang bagus. Dan Titan Guard mythical ni boleh pasang satu saja. Okay, let's go. Okay, kita dah ada di dalam game dan harganya cukup mahal, 1000 lebih. So Iki akan macam biasa, Iki akan letak ni dulu untuk punya backup. Ni kita punya backup guys, sebab buat dia 0.3 ni bagi kita stun guys. Jadi membuatkan ni boleh kita try letak sini. Dia macam kek awal, dia seperti maju dengan kapok macam tu. Okay, Iki nak upgrade ni dulu supaya senang. Kita punya mythical ni, sebab mythical ni lama guys, dia punya serangan walaupun dah pakai clock speed. Iki nak pakai ni biar stun, jadi dia lama. Okay, Iki guna ni dulu, upgrade ni dulu supaya dia boleh stun kita punya enemy ni, supaya buat Titan Guardian ni boleh serang. Sebab dia punya ni lambat. Okay, setakat ni lambat, itu lambat. Iki nak upgrade dulu sampai maksimum, dan harga dia lebih mahal daripada Pegasus ya. Itu je boleh kita cakap. Okay, tengok damage dia. Damage Titan Guardian. Cucuk. Okay, dia rasa kena ada backup lagi guys. Ni lah, kita tambah ni, tambah jit. Okay, tak apa, kita upgrade dulu. Tengok guys, ni 8.500 dah guys, 8000. Kita tak nak letak ni dulu, Azura Dragon. Okay guys, sebab nanti dengan lag guys. Effect dia tak sangat-sangat bercahaya, bersinar. Okay, sekarang dia dah boleh ketuk guys. Kita dah boleh upgrade 9000. Titan Guardian. Tengok sup, dia lepaskan dia punya pedang. Titan Guardian. By the way ni guys, ni kan Guardian 03, Titan Guardian. Jadi macam memang betul-betul combo dia guys. Stun, ni jadi serang, macam finishing gitu ya. Okay, duit kita lagi sikit lagi guys, baru base 9, masih belum full upgrade guys. Lagi sikit lagi ni guys, berapa duit lagi yang diperlukan. Kalau tak boleh nak try main yang mana dia dapat banyak duit sikit. Sebab ni pun lagi 5 over ke guys, kita aku tak sempat. Boom. Okay, boom. Masih belum cukup guys. Tuh. Lesap. Kita boleh last upgrade 11,000 guys. 11,904 sebelum wave 15. Cukup nak review ni macam ni ya. Foto. Okay, GG. Okay, lagi 11 guys.
Sikit lagi 10,000 lagi, come on. Boom. Sikit lagi. Nice, pula upgrade. Okay, kita tengok kipasan dia macam mana guys. Oh, sekarang di area. Tadi kan di sehala, sekarang di area. Awal-awal tu kan terus upgrade tu dia maju suk. Lepas tu beberapa upgrade tu dia macam libas dia punya pedang macam tu. Lepas tu last ni dia area dilibas 2 kali dalam area dia. Not bad untuk mythical ni. Ni sesuai untuk macam duduk tengah-tengah. Duduk tengah-tengah sesuai lah. Okay. Dah wave 15. Let's go. Damn. Bagi Iki ni combo bagus juga sebenarnya. Sebab ni pun boleh stun. Dia punya effect tu boleh stun. Makan ni pun dah bersinar. Kalau kita tambah yang lain tu, aduh. Tamat kah? Yeah, last. Come on. Sekali lipasan. Titan gua tak sebab menyerang. Tak apalah. Let's mantap. GG Titan gua. So macam tu lah untuk review kali ni. Bagi Iki kurang lah untuk apa dia slow tapi kalau banyak hero stun okey kot untuk area tengah-tengah. So itu saja untuk video pada hari ini, dan jangan lupa untuk subscribe dan like. Itu akan sangat membantu Iki untuk membuat konten lebih menarik. Kalau korang ada game nak suruh Iki mainkan, jangan request kat komen, dan see you guys to next video. Started as a whisper, message from a new